Kenapa ramai yang ingat Upin dan Ipin ni asal Indonesia? Kenapa ramai yang salah faham? Upin dan Ipin ni asal negara mana? Malaysia ke Indonesia? Atau kampung durian runtuh ni sebenarnya dekat alam lain? Tapi serius, sampai hari ni benda ni jadi satu perdebatan yang sangat besar dekat TikTok, Facebook, YouTube dan pelbagai media sosial yang lain. Ada yang cakap Upin dan Ipin ni adalah kartun Malaysia. Ya. And ada pula yang bersungguh-sungguh kata, tak, Upin Ipin ni sebenarnya asal Indonesia. Damn! Lagi mengejutkan, pernah viral gambar rumah yang dikatakan rumah Upin dan Ipin yang berada di Indonesia. Di mana sebuah rumah replika dan kampung durian runtuh ni hampir sama dengan suasana dalam animasi kartun tersebut. Malah pernah viral gambar kubur yang tertulis nama Upin dan Ipin yang sampai berjuta-juta orang yang percaya kewujudan kubur tersebut. Persoalannya, macam mana sebuah kartun yang boleh membuat dua negara berbincang pasal animasi rekaan semata-mata ni selama bertahun-tahun. Jom kita sembang. Cuba cerita. Semuanya bermula pada tahun 2027. Ramai yang tak tahu Upin dan Ipin sebenarnya bukan terus dicipta untuk jadi siri yang panjang. Pada tahun 2027, Les Kupakiu menghasilkan beberapa episod pendek sempena bulan Ramadan. Tujuan asalnya mudah, nak ajar kanak-kanak tentang puasa. Tak ada siapa sangka kartun berkepala botak dua orang ni akan menjadi antara animasi paling terkenal di Asia Tenggara. Malah ada orang yang cakap kalau budak Malaysia tak kenal siapa Upin dan Ipin ni, dia bukanlah warga negara Malaysia. Taklah sampai macam tu kan. Kenapa warga Indonesia terlalu suka sangat pada Upin dan Ipin ni? Sebab saja Upin dan Ipin ditayangkan di Indonesia, sambutannya memang sangat luar biasa guys. Budak-budak yang tengok, mak ayah yang tengok, datuk nenek mereka pun tengok, sampai ada yang hafal dialog Mak El. RM2, wait. Macam tu lah. Aku rasa kalau Mak El buka bisnes dekat Jakarta, seminggu dia dah buka 5 cawangan. Yeah. So business is business. Populariti yang terlalu besar inilah yang menyebabkan ramai membesar dengan Upin dan Ipin seolah-olah ia sebahagian daripada budaya mereka. Dan sebenarnya itu bukan benda yang pelik guys. Kita dekat Malaysia pun pernah membesar dengan beberapa siri kartun seperti Doraemon, Shinchan kan. Cuma kita tak pula pernah mengklaim Doraemon dan Shinchan tu adalah berasal dari Malaysia. Betul tak? Betul. Kalau korang perasan, bahasa dalam Upin dan Ipin bukan terlalu pekat lorat Malaysia. Ia menggunakan bahasa Melayu yang mudah difahami oleh penonton Malaysia, Indonesia, Brunei dan Singapura. Sebab tu ramai penonton Indonesia rasa sangat dekat dengan watak-watak dalam cerita ni. Dialognya macam iya kan, betul-betul kan, seronoknya kan, semua mudah difahami. Les Kupakiu memang memilih gaya bahasa yang lebih universal supaya siri ini boleh dinikmati di banyak negara. Korang mesti tahu watak Susanti ni kan. Watak Susanti ni lah yang menambahkan banyak salah faham guys. Selepas muncul watak Susanti ni, lagi ramai yang mula membuat andaian Susanti ialah seorang budak dari Indonesia yang datang belajar di kampung durian runtuh. Disebabkan adanya watak dari Indonesia, ada segelintir netizen terus membuat kesimpulan, nampak tak? Memang kartun Indonesia lah.
Padahal watak dari negara lain tak bermaksud keseluruhan cerita berasal dari negara itu. Kalau aku kan pergi kerja dekat Jepun, takkan tiba-tiba Malaysia berpindah ke Tokyo pula kan? Logik tak? Pasal rumah replika yang viral tu pula, beberapa tahun kebelakangan ni, media sosial dipenuhi dengan video peminat yang membina rumah menyerupai rumah Upin dan Ipin ni. Ada juga lokasi yang menghasilkan replika suasana kampung durian runtuh sebagai tarikan bergambar. Aku tak tahulah nak cakap dia ni peminat ke atau sekadar nak mencari keuntungan atas hak cipta orang lain. Bila video-video ini tersebar, ramai yang hanya tengok beberapa saat saja tanpa menyemak cerita sebenar terus keluar komen, tengok kampung Upin Ipin memang dekat Indonesia. Padahal itu adalah hasil kreativiti peminat yang meminati siri tersebut. Macam yang aku cakap tadi, aku tak tahu dia peminat ke atau nak mendapatkan keuntungan je. Tak kisahlah dia peminat ke bukan, tapi apa yang dia claim tu semua tak berasas dan tak bertanggungjawab sebab boleh mengelirukan orang pasal realiti asal siri animasi ni. Populariti yang luar biasa ni memang selalu melahirkan projek-projek yang macam ni. Aku marah sangat tau! Teori kubur Upin dan Ipin ni, ini adalah kisah paling pelik. Pernah tular video menunjukkan dua batu nisan yang tertulis nama Upin dan Ipin, terus internet meletup. Ada yang percaya, ada yang buat teori, ada yang siap kata selama ni Upin Ipin sebenarnya dah meninggal dunia. Dan semua cerita dalam kartun tu hanyalah imajinasi opah. Bunyi macam jalan cerita filem seram Netflix kan. Tapi Les Kupakyu sendiri terpaksa keluarkan kenyataan rasmi. Mereka jelaskan semua cerita Upin dan Ipin adalah rekaan penulis semata-mata, tak berdasarkan mana-mana individu sebenar. Teori-teori seperti itu hanyalah spekulasi internet yang menjadi viral. Jadi asal sebenarnya dari mana? Jawapannya mudah. Upin dan Ipin ialah animasi yang diterbitkan oleh Les Kupakyu di Malaysia. Kampung Durian Runtuh juga diinspirasikan daripada suasana kampung di Malaysia. Sebab tu kita nampak elemen seperti surau, hari raya, sekolah kebangsaan kan, bazar Ramadan dan pelbagai budaya masyarakat Malaysia. Tetapi disebabkan sambutan sangat besar di Indonesia, ramai penonton di sana membesar bersama siri ini. Inilah menyebabkan wujud pelbagai dakwaan dan salah faham di media sosial. Ya? Jadi, kalau ada orang yang tanya, Upin Ipin ni asal Indonesia ke? Jawapan paling tepat ialah no. Tak. Ia ialah animasi Malaysia, tetapi tidak dapat dinafikan. Indonesia merupakan antara negara yang paling banyak menyokong dan menonton Upin dan Ipin sejak dulu lagi. Korang kena fikir logik lah. Indonesia tu besar mana kan? Penduduk Indonesia tu 8 kali ganda lebih besar daripada Malaysia. Penduduk Malaysia cuma sekitar 35 juta penduduk je. Indonesia sekitar 285 juta penduduk. So memang kau-kau lah view kat sana guys. And finally, tak kisahlah Malaysia atau Indonesia kan. Yang penting, dua-dua negara membesar dengan kartun yang sama. Dan sampai hari ini, bila dengar suara Upin dan Ipin tu cakap betul-betul kan, semua orang terus tahu siapa yang sedang bercakap. Betul-betul. Sekarang aku nak tanya korang pula. Masa kecil dulu, watak kegemaran korang siapa? Mael ke, Jarjit ke, Fizi ke, atau Ehsan, Opah, Kak Ros atau Tok Dalang? Tulis dekat ruangan komen watak kegemaran korang. Please like, share and subscribe guys. Subscribe tu percuma je guys. Jumpa lagi di next video. Apa-apa, Roger. Why so serious?